Natto, antara makanan yang sihat dari Jepun tapi bau dia bapak busuk. Walaupun orang kata bau dia macam tu, tapi masih lagi ramai orang Jepun yang makan sebab katanya sihat untuk badan, especially perut lah. Dan kalau aku boleh agak, bau dia mesti dalam tahap-tahap macam durian. Sama ada kau suka ataupun kau tak. Jadi hari ni aku nak try. Lepas tu kalau kau tanya kan, Meh, mana kau dapat idea nak buat benda macam ni kan? Okay, jadi cerita dia macam ni. Jadi hari tu kan aku keluar dengan kawan aku yang Shu tu, dan aku ada borak dengan dia. Aku tak pernah makan natto lagi. Dan dia pun kata, oh jomlah beli. Jadi kita orang ni pun bergambat lah pergi ke Donki. Dan lepas cari-cari, ada satu section dekat Donki tu memang ada untuk natto. Dan yang ni je yang aku jumpa yang halal. Jadi kita orang pun pick lah yang ni. Aku pun tak tahu ni brand apa sebenarnya, tapi sebab ini je yang ada halal, aku pun tanya lah, kenapa? Tak boleh ke ambil yang lain punya kan? Ada banyak-banyak semua. Dia kata, oh kacang dia okey, tapi kau kena faham yang dia punya soy sauce dia dengan ada perasa apa tah, mungkin tak halal. Jadi aku macam, oh okey, faham. Okey, kita ambil lah yang ni. Dan kalau korang perasan, sebenarnya dari tepi dia ada 3 rupanya. Aku fikirkan macam dia ada 1 je. Mungkin lah sebab ini kan makanan roji Jepun, diorang perlukan banyak lah kot. So jomlah kita buka satu untuk rasa. Okey, jadi inilah benda dia. Tak tahu macam mana nak makan dia, tapi yang aku tahu kita kenalah cabut dulu. Macam mana kita nak cabut? Kita kopek daripada bawah ni. Aku ingatkan nak tarik satu-satu macam daripada atas ni. Tak boleh ke tarik satu-satu je? Boleh lah kan? Boleh lah. Okey, bismillah. Ni benda dia. Sini rupa gaya dia. Ni lah rupa gaya dia. Jadi aku agak nervous juga. Okey, dia ada tombol kat sini, tombol kat sini. Lepas kau boleh tarik. So bismillah. Dalam dia pula macam ni, dalam dia ada 2 benda, iaitu this sauce. Aku tak tahu sauce apa ni. Kau nampak ke tak? Sauce ni dengan sauce ni. Dan ada kacang dia macam ni. Jadi yang aku tahu kita sekarang ni kita kena buka lah dia punya ni. Jadi sekarang ni kita punya tujuan ni lah nak buka ni, nak campurkan. Tapi kita kena buka 2 ni dan campur lah ke dalam ni. Lepas tu baru kita gol. Tapi sebelum tu aku nak bau juga bau dia macam mana. Tak ada teruk mana, tapi dia dalam plastik lagi, so aku tak sure lah. Okey, sekarang saat penting dia, iaitu kita kena buka plastik ni. Korang usah lah elok-elok bau. Not bad, tapi bau dia masih lagi tak menyenangkan. I mean kalau compare dengan durian kan, I don't think this is that bad. Allah melekit siut. Melekit right. Sekarang ni kita kena campur 2 ni. Aku tak tahu ni apa benda. Karashi apa benda ni. Dan kita tuang. Bau apa ni? Dia macam mayonis. Bukan mayonis. Macam mustard macam tu. Ni dia punya soy sauce dia. Okey, lepas tu kita letak. Dan bila kita letak ni, ini tang yang paling penting sekali. Kita gaul. Ya, kacau. Wow, kau nampak dia punya campuran. Gila lah. Memang melekit betul nampak gaya dia. Dan saat-saat yang tunggu-tunggu. Okey, jadi sementara aku tengah kacau-kacau ni, aku ceritalah. Yang aku ingat, dia punya macam mana dia buat ni ialah dia perapkan dengan asid asid subtilis ke apa benda tak nama dia. Jadi kacang ni dia perap dengan tu lama sampailah dah blender macam ni, barulah lepas. Tapi aku dah lupa berapa lama yang dia perlukan untuk jadi macam ni. Yang tu mungkin korang boleh search sendiri aku. Jadi sekarang ni aku rasa dah cukup campur dah kan. Sorry kalau ada orang Jepun yang tengah tengok sekarang ni, aku just tak biasa je. Aku bukan cakap aku tak suka, tapi untuk aku macam pelik sikit lah. Bila campur-campur tu, itu the money shot guys, the money shot. Okay, jadi inilah aku nak cuba makan. Bau dia okey, not as bad yang aku fikir lah. Dan bismillahirrahmanirrahim.
Bapak pelik siut. Sumpah aku tak tipu. Aku tak tahu buat apa rasa dia, apa yang buat dia rasa macam kelat gila rasa dia. Jadi bila kau makan tu, lendir dia tak teruk sangat, tapi dia punya aftertaste tu je, itu rasa kacang tu biasa lagi, tapi rasa mungkin tak tahulah, aku harap tak ada benda yang basi, tak tahulah mustard dia ke apa kan, membuatkan rasa kelat tu terus datang wop sekaligus. Ke memang rasa kacang tu macam tu, aku tak sure lah, tapi rasa dia kelat gila lah. Cuba sekali, mungkin aku salah kan. Aku lah. Apa kata aku bawa nasi tu dulu. Aku cuba campur dan kita tengoklah macam mana rasa dia. Sekejap Aku dapat bantuan. Bukan sekat nasi ni je aku bawa. Malah aku bawa air Vimto macam Ribena. Aku nak wash rasa dia. So, yang aku faham ialah diorang akan selalu ambil nasi ni. Nasi dia nampak macam nasi kita je. Mungkin aku silap masak ke apa kan. Tapi, dia akan ambil sikit. Aku dah lah tak pandai pakai chopstick. Malah aku pakai je lah garpu ni. Ambil sikit. Vile. Macam mana orang Jepun suka tu makan benda ni. Tapi tak apa. Sebabkan aku sayang dan suka culture Jepun, kita akan cuba semuanya. Jadi guys, subscribe sekarang. Tengok macam mana aku nak cuba benda ni untuk korang. Ni dia dah campur dengan beras, dengan nasi. Kita tengok hasil macam mana. Dia dah campur ni. Campur sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerat dia. Aku tak tahulah aku simpan lama sangat ke apa. Rasa memang sekelat tu. That is one of the worst thing I've ever eaten. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Macam mana aku nak habiskan ni? Memang aku nak bagi family aku cerita dia. Tak mungkin. No way aku akan habiskan benda ni. Nak habiskan benda ni. Aftertaste ya Allah, teruknya. Tutup lah. Tak nak tengok, tak nak rasa. Tapi bagi aku nafas jap. Sambung balik cerita Shu tu. Kan dia nak belah, dia nak balik ke Jepun kan. Kenapa aku minta natto ni? Aku minta jadi sebagai hadiah. Sebab aku kata dia nak belikan aku benda lain, tapi aku tak nak. Aku cakap tak payah. Aku tak pernah makan natto, aku nak cuba makan natto kan. Apa rasa dia. Lepas tu dia asyik kata tak boleh, biadab kan. Aku macam asal lo ni kan. Aku minta natto, okey lah kan semua kan. Sebab banyak kali kan aku minta, dia kata tak boleh, biadab, benda tu biadab kan. Rupanya dia kata sebab natto ni kan barang dia macam barang RM1 2, macam RM1 RM2 RM3. Jadi kalau kau nak bagi tu sebagai hadiah, dia macam tak elok lah senang kata kan. Macam faham lah. Takkanlah kau nak bagi, contohlah kawan Jepun kau nak pindah ke sana kan, kau nak bagi apa, coki-coki okey apa. Tapi kau faham lah maksud aku kan. Takkan nak bagi guli, macam pelik lah kan. Jadi itulah pandangan dia. Tapi lepas bincang, dapatlah juga aku beli benda ni. Dan memang pengalaman dia wow. I don't think this is for me. Aku nak juga pandangan orang lain macam mana. Aku sumpah sebenarnya aku terkejut sekarang ni. Dan aku tak tahu nak cakap apa. Aku tak tahu nak end macam mana. Sebab rasa dia bapak pelik. Memang kelat. Memang rasa dia macam benda basi. Aku tak tahulah. Mungkin sebab dia dah perap kan. Dia dah berlendir. Jadi mungkin boleh kata macam hampir basi jugalah. Tapi somehow boleh makan. Aku tak tahulah apa yang elok dia. Shu kata nanti perut kau elok kan. Apa Karadao Kire Ninata ke apa dia, Ninaru ke apa. Aku tak ingat lah macam mana Jepun dia. Jadi dia cakap macam tu kat aku. Aku macam oh ya ke. Okey. Tapi tu lah, inilah dia. Inilah kesan dia. Jadi kalau korang cuba ataupun korang nak prank orang, bagilah benda ni. Bagi kat family korang, bagi kat kawan
orang. Also, ini episod aku. Tapi kalau korang nak tengok orang lain pula, aku bagi benda ni dekat orang lain. Cuba bagi tahu aku, like video ni sampai kita cakap dalam 50 like. Kalau 50 macam tinggi sangat. 15 lah, 15 like. Kalau sampai 15 like, aku akan buat benda ni dekat kawan-kawan aku. Aku akan bagi dan kita akan tengok reaction dia macam mana. Jadi pandangan aku terhadap NATO ni, daripada 8 lah, aku bagi daripada 8, aku memang akan bagi dia 1 lah. 1 itu pun macam generous lah untuk aku. Rasa dia tu sangat pelik. Dengan lendir tu, bibir kau rasa macam benda tu melekit-lekit lagi. Kalau kau pegang ni kan, ish, tu kalau kau pegang ni, kau nampak tak? Okay. Jadi itulah cerita dia. Kalau korang minat aku punya channel, boleh subscribe, boleh like, boleh komen, cakap apa yang korang nak. Tapi tolonglah murni-murni sikit. Yang sebelum ni kenapa korang asyik marah sangat? Tapi kalau korang tak tengok lagi video aku yang sebelum ni, aku ada interview orang Jepun. Boleh klik video ni, aku interview orang Jepun, apa pandangan dia terhadap Malaysia. Jadi itu je daripada aku. Jumpa lagi. Canto tabetene. Bye bye.